Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Perkenalkan, saya Nur Medina Sofia, wartawan cilik dari TV Sebangga. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana kita semua mengenal jasa-jasa guru yang sabar membimbing, mengajar dan mendidik kita tanpa mengenal erti lelah. Cikgu, terima kasih kerana telah menjadi pelita dalam gelap, menjadi jambatan ilmu dan menjadi sahabat yang selalu mendukung kami. Guru bukan hanya pengajar tetapi juga inspirasi. Bukan hanya memberitahu tetapi juga menunjukkan bagaimana untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bersesuaian dengan tema sambutan Hari Guru 2025, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Jom sama-sama kita saksikan sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Kebangsaan Pulau Kelenggar. Kita dapat memastikan murid menerima pengalaman pembelajaran yang berkesan dan mencapai objektif yang ditetapkan dalam masa yang ditetapkan. Guru serta murid yang dikasihi sekalian, seiring dengan tema Hari Guru. Setiap kali sambutan Hari Guru pasti akan berkumandang lagu keramat kami Guru Malaysia. Baik-baik lagu ini dengan satu lawatan Martabat Guru Malaysia. Sang berkorban walaupun bawah ini. Terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada Sekarang berlangsungnya sukaneka antara guru-guru SK Pulau Kelenggar. Jom sama-sama kita saksikan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Tulus setiamu, cikgu, telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu, cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fatini Sofia Bitizul Aizam, wartawan cilik dari TV Sebangga. Hari ini kita berada dalam suasana yang sangat istimewa, iaitu sambutan Hari Guru. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Muhammad Samsuri bin Amar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Kelenggar. Terima kasih Cikgu kerana sedia bersama kami. Sama. Cikgu, apakah makna Hari Guru bagi cikgu sendiri sebagai seorang pendidik dan pemimpin sekolah? Terima kasih kepada adik Nurul Fatnim selaku pengacara majlis. Bagi cikgu, Hari Guru yang kita sambut setiap tahun merupakan satu hari yang cukup bermakna buat kami pendidik. Bagi cikgu, Hari Guru ini adalah satu peluang
untuk kita jelmakan penghargaan kepada warga pendidik, khususnya guru atau cikgu, tidak semestinya dalam bentuk material yang cikgu tunggu-tunggu. Malahan memadai dengan sepotong ayat mengucapkan terima kasih ataupun menzahirkan penghargaan dalam bentuk ucapan pun sudah memadai kepada kami guru. Terima kasih. Apakah pesanan atau ucapan cikgu kepada semua guru yang telah bertukus lumus mendidik anak-anak murid kita? Kepada warga pendidik maupun di Sekolah Kebangsaan Pulau Kerengga ataupun di luar sana, cikgu mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan selamat Hari Guru. Dan sekali kita menjadi guru, sebenarnya selama-lamanya panggilan keramat itu akan melekat dalam masyarakat kita. Kita akan dipanggil guru atau cikgu sampailah ke akhir hayat kita. Sehubungan dengan itu, sebagai seorang guru atau pendidik, teruslah berbakti, jangan mengenal erti penat, lelah, tiada masa dan sebagainya. Yang selebihnya kita tingkatkan kemahiran. Biar seiring dengan peredaran zaman, yang mana murid-murid sekarang ini begitu kehadapan. Dalam generasi yang sekarang, dunia hari ini menuntut komitmen dalam kalangan guru atau pendidik yang mana kemahiran itu perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, integriti dalam diri seorang pendidik, dan yang paling penting sekali ialah guru mesti menjadi role model ataupun menjadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak muridnya dan tunjukkan karisma yang unggul dalam kalangan pendidik di luar sana. Apakah harapan cikgu terhadap generasi guru masa kini dan juga terhadap murid-murid kita yang mungkin satu hari nanti akan menjadi pendidik juga? Harapan cikgu ialah kita jangan bercita-cita atau berharap anak murid ataupun anak didik yang kita asuh ini menjadi seperti guru, menjadi semacam saya. Tetapi jauh daripada itu, kami warga pendidik inginkan murid yang lebih unggul, lebih hebat, melebihi gurunya. Supaya kita boleh menjadi arkitek masa hadapan. Kita adalah arkitek moda insan yang melahirkan, membekalkan generasi yang akan datang. Jadi harapan kami sudah pastilah nak melihat anak-anak murid yang kami didik hari ini mampu mempunyai ketahanan kalis masa hadapan yang begitu mencabar pada satu masa hadapan nanti. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. Demikianlah temu bual khas sempena Hari Guru bersama Cikgu Muhammad Samsuri bin Omar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Kerengga. Kami di TV Sebangga mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Saya Nurul Fatini Sofia Bijizul Aizam melaporkan untuk TV Sebangga. Sekian, terima kasih dan selamat Hari Guru. Sapa kuih mulut cikgu. Sapa kuih mulut cikgu. Dua ulang benda tula. Pak kali sebetul nak sungguhnya mu jadi pandang. Sapa serok suara-suara nak pecah anak nak. Genak cabukkan.
depan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak ini yang kau sayang. Tak mampu membalas apa yang kau berikan. Kau beri teladan suruhku. Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya, terangi sekeliling, dengan diri terbakar, tak siapa yang sedar. Di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. Demikianlah liputan istimewa sempena sambutan Hari Guru SK Pulau Kerengga pada hari yang penuh makna ini. Kita telah sama-sama menyaksikan pelbagai aktiviti menarik, ucapan penghargaan, persembahan murid dan guru, dan tentunya detik-detik yang menyentuh hati buat semua guru tersayang. Guru ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi jalan ilmu buat anak bangsa. Tanpa mereka, siapalah kita hari ini? Buat semua guru di seluruh Malaysia, TV Sebangga ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Saya Wanudia Izzah melaporkan secara langsung untuk TV Sebangga. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Terima kasih.